Selalunya bila kita cakap pasal penaklukan, mesti kita terbayang pertumpahan darah dan peperangan kan? Tapi hari ini, cerita kita lain sikit. Kita akan selami satu kisah yang luar biasa tentang pembukaan kota Mekah. Ini bukan kemenangan yang diraih dengan mata pedang, tapi satu kemenangan yang dicapai melalui strategi bijak, diplomasi dan yang paling penting, belas kasihan. Jadi, persoalannya, macam mana sebuah angkatan tentera yang begitu besar, 10,000 orang, boleh menawan sebuah kota yang menjadi musuh utama selama bertahun-tahun hampir tanpa sebarang pertempuran? Jawapannya bukan terletak pada kekuatan senjata, tapi pada satu strategi yang jauh lebih hebat. Jom kita rungkai sama-sama. Okey, untuk kita faham sepenuhnya cerita ni, kita akan lalui 4 babak utama. Kita akan mula dengan apa percikan api yang mencetuskan segalanya, kemudian kita saksikan perarakan 10,000 tentera yang menggegarkan Mekah, seterusnya bahagian yang paling menyentuh hati, iaitu kemenangan hati bukan senjata, dan kita akhiri dengan bagaimana fajar baru menyingsing untuk kota suci ini. Jom kita mulakan dengan babak pertama, percikan api. Semua ini bermula bukan sebab satu serangan yang dirancang, tapi kerana satu pengkhianatan, pelanggaran sebuah perjanjian damai yang sangat penting, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah ni telah mewujudkan satu keseimbangan kuasa. Puak-puak Arab masa tu bebas nak pilih sekutu. Jadi Bani Khuza'ah memilih untuk berpihak kepada kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Manakala musuh tradisi mereka, Bani Bakar pula bersekutu dengan pihak musyrikin Quraisy di Mekah. Keseimbangan inilah yang tak lama kemudian akan diuji. Dan di sinilah percikan api itu menyala. Bani Bakar dengan sokongan senyap-senyap daripada beberapa pemimpin Quraisy melancarkan serangan hendak pada waktu malam terhadap Bani Khuza'ah. Serangan ini bukan sahaja kejam, tapi ia juga berlaku di dalam kawasan suci Tanah Haram, satu tempat di mana pertumpahan darah sepatutnya dilarang sama sekali. Bila berita ini sampai kepada Rasulullah, ini bukan lagi sekadar pergaduhan antara puak. Ini dah jadi satu pengkhianatan yang sangat jelas terhadap perjanjian damai. Walaupun dah dikhianati, Nabi Muhammad SAW masih lagi memberi peluang untuk perdamaian. Baginda hantar utusan ke Mekah dengan 3 pilihan yang sangat jelas untuk pihak Quraisy. Pertama, bayar pampasan darah untuk mangsa. Kedua, putuskan hubungan dengan Bani Bakar. Atau ketiga, terima hakikat yang perjanjian damai itu dah terbatal. Ini adalah satu usaha diplomasi terakhir sebelum jenderang perang dipalu. Tapi, dengan angkuhnya, para pemimpin Quraisy menolak 2 pilihan yang pertama. Mereka memilih pilihan yang ketiga. Dan dengan itu, secara tak langsung, mereka telah memilih jalan peperangan. Keputusan inilah yang menjadi titik tolak yang membuka laluan untuk perarakan tentera Islam ke Mekah. Usaha diplomasi telah gagal. Sekarang, kita masuk fasa kedua, perarakan tentera. Tapi kena faham, ini bukan perarakan untuk memusnahkan. Matlamatnya adalah untuk mengerunkan, untuk menawan kota tanpa perlu berperang. Pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, satu pemandangan yang tak pernah dilihat sebelumnya pun berlaku. 10,000 tentera muslimin bergerak keluar dari Madinah. Cuba bayangkan saiznya, ini bukan lagi satu pasukan kecil, tapi satu angkatan yang mampu menggetarkan mana-mana kota. Mesejnya sangat jelas. Dan di sinilah kebijaksanaan strategi ini betul-betul terserlah. Bila tiba di Mar Al-Zahran, berhampiran Mekah, Rasulullah tak terus menyerang. Sebaliknya, baginda arahkan setiap seorang tentera untuk menyalakan unggun api. Cuba bayangkan pemandangan dari Mekah. 10,000 unggun api menyala di kaki langit, membuatkan pasukan itu kelihatan jauh lebih besar. Ini adalah perang psikologi yang genius direka untuk memenangi pertempuran sebelum ia dimulakan. Tapi, kekuatan tentera ini diimbangi pula dengan belas kasihan. Sebelum tentera masuk, satu jaminan keselamatan diumumkan. Sesiapa yang berlindung di Masjidil Haram, dia selamat. Sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, pemimpin utama Quraisy sendiri, pun selamat. Malah, sesiapa yang hanya kekal di rumah sendiri dengan pintu tertutup juga selamat. Mesejnya bergema kuat, kami datang untuk mendamaikan, bukan membalas dendam. Dengan semangat Quraisy yang telah runtuh, tentera Islam memasuki Mekah hampir tanpa sebarang tentangan. Kini, bermulalah kemuncak sebenar peristiwa ini. Bukan kemenangan ke atas kota, tetapi kemenangan ke atas hati penduduknya.
Cuba perhatikan urutan tindakan pertama Rasulullah. Matlamatnya bukan dendam, tapi pemulihan. Baginda terus menuju ke Kaabah dan membersihkannya daripada 360 berhala. Kemudian selepas melakukan tawaf dan solat, baginda melakukan sesuatu yang sangat simbolik. Baginda mengarahkan Bilal bin Rabah, seorang bekas hamba yang pernah diseksa di kota itu, untuk melaungkan azan dari atas Kaabah. Suara kebebasan dan keimanan kini berkumandang di tempat di mana dia pernah ditindas. Kemudian, tiba saat yang paling genting. Rasulullah kumpulkan penduduk Mekah, mereka yang pernah memeranginya, mengusirnya dan menyeksa sahabatnya. Mereka semua berdiri di hadapannya, pasrah menanti hukuman. Tapi apa yang mereka dengar sebaliknya adalah kata-kata yang mengubah sejarah. Pergilah, kerana kamu semua bebas. Ini bukan penaklukan, ini adalah pembebasan, kemenangan belas kasihan ke atas dendam. Jadi, apa yang boleh kita pelajari daripada kejayaan luar biasa ini dan apakah kesannya? Mari kita simpulkan dalam analisis terakhir kita. Kejayaan ini bukanlah satu kebetulan. Ia terhasil daripada gabungan beberapa faktor utama, strategi bijak yang mematahkan semangat musuh sebelum bertempur, kekuatan akidah yang menjadi sumber disiplin, perpaduan ummah yang menghapuskan perbezaan kaum, dan kepatuhan mutlak kepada pemimpin. Gabungan inilah yang menunjukkan kepada penduduk Mekah bahawa penentangan bukan sahaja sia-sia, tetapi perdamaian adalah pilihan yang jauh lebih baik. Kesannya sangat besar dan pantas. Terkesan dengan tindakan kemaafan, ramai penduduk Mekah memeluk Islam secara sukarela. Kaabah disucikan semula dan permusuhan selama bertahun-tahun digantikan dengan perdamaian. Dari pusat yang kini aman ini, mesej Islam mula tersebar dengan lebih pesat ke seluruh semenanjung Arab dan dunia. Jadi, kita kembali kepada persoalan di awal tadi. Kisah pembukaan Mekah ini meninggalkan kita dengan satu renungan yang mendalam. Adakah kemenangan sejati diukur melalui kekuatan tentera atau melalui kebesaran hati? Kemenangan yang paling abadi mungkin bukannya dimenangi di medan perang, tetapi yang dimenangi di dalam hati manusia. Fikir-fikirkanlah